lah. Iran lah, Persia tu Iran. Diorang kuat gila. Diorang memang kuat gila. Sampaikan umat Islam bergabung dengan Rom kalahkan dia. Ada hadis dia. Kalau antum baca hadis akhir zaman, memang ada. Di perang segitiga nanti. Lepas tu bila Islam dengan Kristian menang, Kristian kata tentera salib menang. Orang Islam tak puas hati, apa hal ni kita fight sama-sama, dia cakap Kristian pula. Lepas tu orang Islam bantai orang Kristian, gaduh pula Islam dengan Kristian, Islam menang. Tapi sebelum tu Islam dengan Rom gabung lawan Farsi. Antum bacalah hadis akhir zaman. Antum baca 40 hadis akhir zaman, huru-hara akhir zaman. Syiah ni dia syadid. Bagi Syiah, Sunni ni lebih halal dibunuh daripada orang kafir. Nama Umar mana boleh dekat Iran? Tak boleh. Nama Umar, nama Abu Bakar, Hafsah, Aisyah, diorang bantai. Bagi dia tu pengkhianat. Korang tak tahu lagi, korang tak pernah ni lagi. Korang tak tahu lagi, nampak macam bagus, tapi korang tak tahu Syiah ni macam mana, korang tak tahu. Korang tak pernah pergi sana, korang tak kenal lagi Imamiyah macam mana, Nusairiyah macam mana. Ali je dia. Kalau Ali, okey. Sahabat yang lain tak boleh. Ali dengan Salman Al-Farisi, dua tu je. Nama-nama sahabat lain diharamkan. Bahaya, dia orang syadid gila. Tahu syadid tak? Syadid. Syria, Nusairiyah tu kan? Syiah Nusairiyah tu yang seret orang, bunuh orang, tikam orang, apa semua. Dia orang lagi kejam dari Israel. Waktu